Esok dah masuk dah 10 malam terakhir Ramadan. Masih di Kemah Moreh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini seperti biasa selepas pada tarawih khatam Quran, anak-anak akan ada moreh lah. Okey baik, assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah. Malam ni malam Ramadan ke berapa ni? 19. Esok dah masuk dah 10 malam terakhir Ramadan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Jadi setiap kali kamu baca khatam Quran, doa, hajat, selawat, kamu niat dah untuk pakcik-makcik penyantun? Ya. Alhamdulillah. Hari ni menu kita apa dia hari ni? Cucuk jagung dan jagung. Alhamdulillah. Besok kami cikgu cadang nak buat sandwich, aiskrim, ayak dan juga ada buah-buahan lah. Esok bermulanya 10 malam terakhir Ramadan. Kita niatlah untuk kedua ibu bapa kita. Mungkin ada arwah-arwah yang kita boleh niatkan. Para arwah ni bukan sebulan sekali mereka menunggu hadiah daripada kita, sedekah daripada kita. Malahan hari-hari mereka menunggu hadiah daripada kita. Kita niatkanlah di bulan Ramadan ni bagi makan untuk anak yatim asnam ni, buka puasa, sahur, moreh. وجد السكينة محمد نبينا السلام